Bayangkan anda tiba di Eritrea, sebuah negara di Laut Merah. Di lapangan terbang anda sedar, masuk sukar, keluar lebih susah. Visa hampir mustahil diperoleh. Izin keluar negara sangat lambat diproses, sering ditolak tanpa sebab. Di jalan raya ada pos pemeriksaan. Dokumen diperiksa di bandar dan antara bandar. Tiada mahkamah bebas atau pilihan raya bebas. Semua keputusan dikawal oleh sekelompok kecil berkuasa. Orang cuba lari dengan apa cara sekalipun. Keluarga terpisah. Mereka yang kekal takut melanggar peraturan. Eritrea merdeka selepas perang panjang. Rakyat mendambakan keamanan dan pilihan raya. Namun pilihan raya tidak pernah diadakan. Peraturan hak sivil juga tidak berfungsi. Hanya ada satu parti di negara itu. Parti lain tidak dibenarkan. Kelab politik, perhimpunan dan persatuan bebas tidak dibenarkan. Parlimen bukan tempat perdebatan atau keputusan. Segala arahan datang dari atas. Jadi, rejim tertutup terbentuk sedikit demi sedikit. Rakyat tiada pengaruh dalam peraturan. Setiap percanggahan dianggap ancaman dan ditindas dengan kekerasan. Eritrea dipimpin oleh Isaias Afwerki sejak tahun 90-an. Sejak kemerdekaan diakui pada 1993, tiada pilihan raya umum diadakan. Jawatan penting diisi oleh orang setia. Mereka dilantik dan dipecat oleh keputusan atasan. Tiada media bebas sejak awal 2000-an. Parlimen tidak mengawal kuasa. Kritikan umum berbahaya. Isu perang dan damai tertumpu dalam satu pejabat. Dalam keadaan ini, aduan rakyat jarang membawa perubahan. Jadi, orang ramai belajar berdiam diri dan tidak menonjol. Remaja menghabiskan tahun akhir persekolahan di kem latihan tentera di utara Eritrea. Ada latihan kawat, jadual ketat dan pilihan yang minimum. Secara rasmi, perkhidmatan negara sepatutnya 18 bulan. Namun, ia sering dilanjutkan tanpa had masa. Orang ramai ditahan bertahun-tahun dalam unit atau dihantar bekerja awam. Pekerjaan ini di bawah kawalan tentera seperti di tapak binaan, syarikat milik negara atau lombong. Hampir mustahil untuk berhenti kerja. Cubaan melarikan diri akan dihukum penjara. Pelajaran dan rancangan keluarga tertangguh tanpa jangka masa. Oleh itu, ramai belia mencari jalan untuk melarikan diri. Di Eritrea, gadis juga diambil untuk perkhidmatan negara. Kononnya ini adalah tugas kepada negara. Hakikatnya, ia kerja keras. Gaji mereka rendah. Mereka bergantung pada keputusan komander. Mengadu adalah berbahaya. Dalam pekerjaan awam, mereka ditahan bertahun-tahun. Kerja lebih masa adalah biasa. Ibu bapa menyembunyikan remaja atau cuba membawa mereka ke luar negara. Tetapi cubaan melarikan diri dihukum penjara. Keluarga pula didenda. Wanita sangat terdedah. Mereka dihantar jauh dari rumah. Syarat tidak dijelaskan. Mereka sering tidak tahu bila boleh pulang. Keluar Eritrea secara sah hampir mustahil. Hanya sedikit dapat izin, sering melalui kenalan peribadi. Ada pos pemeriksaan di jalan raya. Peronda ada di laut dan sempadan. Sebarang hubungan dengan warga asing menimbulkan persoalan. Walaupun perjalanan perniagaan memerlukan penjelasan dan laporan. Ketibaan saudara mara dari diaspora dipantau. Pelanggaran peraturan boleh menyebabkan penangkapan. Dalam keadaan ini, negara menjadi tertutup. Ketakutan silap menghalang orang ramai. Perjalanan biasa untuk belajar atau rawatan menjadi impian sukar dicapai. Di Eritrea, orang ditahan tanpa perbicaraan. Ini kerana cubaan melarikan diri atau solat di rumah. Komuniti tidak dibenarkan juga menjadi sasaran. Bercakap dengan wartawan atau kritik terbuka juga punca penahanan. Proses perbicaraan tertutup atau tiada langsung. Keluarga tidak diberitahu lokasi tahanan. Media bebas dibubarkan. Media asing hampir tidak dibenarkan masuk. Peguam tidak banyak membantu. Keputusan dibuat oleh agensi keselamatan. Akhirnya, masyarakat membisu. Aduan biasa pun boleh membawa masalah. Orang ramai terbiasa tidak bercakap lebih-lebih. Eritrea hampir tiada rangkaian berkelajuan tinggi. Internet mudah alihnya lemah dan mahal. Titik akses dikawal. Kafe internet beroperasi dengan lesen dan merekod pengunjung. Anda boleh dipanggil untuk disoal siasat kerana pos pedas di media sosial. Laman web asing terbuka perlahan. Video jarang ditonton. Orang ramai faham risikonya dan memilih untuk berdiam di talian. Pihak berkuasa mahukan ketenangan, kurang berita, kurang soalan. Dengan itu, rakyat tiada maklumat dunia luar, hak dan peluang. Sebarang alternatif tampak jauh dan berbahaya. Kerajaan Eritrea hanya mengiktiraf senarai agama terhad. Agama lain pula haram di sisi undang-undang. Komuniti tidak berdaftar disuraikan. Pemimpin agama mereka ditahan. Pertemuan dan solat di rumah juga berisiko tinggi. Agama yang diiktiraf pun diawasi ketat. Pelantikan paderi perlu persetujuan. Perhimpunan mereka diperiksa. Penganut cuba tidak menonjolkan diri. Mereka juga elak bincang agama secara terbuka.
Ini melemahkan komuniti. Ramai bersembunyi atau cuba melarikan diri. Di negara serba dikawal kerajaan ini, kepercayaan peribadi jadi topik sensitif. Lebih baik tidak dibincangkan. Industri domestik Eritrea kecil. Banyak keluarga bergantung pada kiriman wang saudara yang berhijrah. Diaspora dikenakan cukai wajib 2% dari pendapatan. Tanpa pembayaran, sukar mendapat sijil atau perkhidmatan konsulat. Tiang ekonomi kedua adalah pelombongan emas dan tembaga. Projek ini melibatkan syarikat asing dan badan kerajaan. Kontrak rahsia dan syaratnya sukar. Keuntungan utama kekal pada kerajaan. Perniagaan kecil sukar berkembang. Ini akibat pemeriksaan dan takut kehilangan segalanya. Di luar ibu kota Eritrea, banyak kawasan luar bandar tiada jalan elok dan elektrik stabil. Bekalan air tidak tetap, mereka perlu berjalan kaki mengambilnya. Klinik jauh, pengangkutan dan wang sering tiada. Sekolah kosong, guru pergi bertugas atau meninggalkan negara. Hasil tuaian bergantung pada hujan, tiada jentera. Pihak berkuasa minta kerja awam percuma. Rakyat terpaksa luang masa untuk tugasan diberi. Keluarga hidup sehari-hari bergantung kiriman wang dari yang berhijrah. Asmara, ibu kota Eritrea, terkenal dengan seni bina abad ke-20 yang rapi dan statusnya sebagai tapak warisan dunia. Dalam gambar, bandar ini nampak tenang, jalan bersih, kafe, bengkel. Namun, ini tidak menambah kebebasan. Banyak kebenaran diperlukan. Polis ada di mana-mana. Orang asing sering diiringi. Tidak semua boleh difoto. Visa jarang dikeluarkan. Harga tinggi, gaji rendah. Malam sunyi bukan kerana ketenangan, tetapi kerana kawalan dan ketakutan. Pelancongan tidak berkembang. Laluan sempit, peraturan ketat. Kehidupan sebenar kekal terkekang. Eritrea bersempadan dengan Habsyah, Sudan dan Djibouti serta menghadap Laut Merah. Hubungan dengan negara jiran berubah-ubah. Dari perang, ia beralih kepada usaha damai singkat lalu kembali tegang. Sempadan dibuka dan ditutup silih berganti. Namun, kehidupan rakyat biasa tidak bertambah baik. Perdagangan serantau lemah. Akses organisasi kemanusiaan pula terhad. Tanpa keamanan dan kepercayaan berterusan, ekonomi Eritrea sukar masuk pasaran jiran. Warga negaranya juga sukar belajar atau bekerja secara sah di luar negara. Ini berlaku walaupun saudara mara mereka tinggal di sana. Orang ramai meninggalkan Eritrea melalui padang pasir dan gunung tanpa dokumen. Rondaan menangkap pelarian. Pemandu arah mungkin meninggalkan atau menjual mereka. Di beberapa tempat, kumpulan menahan orang untuk tebusan. Mereka juga memeras ugut keluarga. Sebahagian menaiki bot yang syarat muatan. Mereka mati di laut. Walaupun berisiko, aliran ini tidak pernah surut. Di Eritrea, hampir tiada jalan sah untuk keluar dari perkhidmatan wajib. Perkhidmatan ini tanpa tempoh masa dan banyak larangan. Kisah-kisah ini sering muncul dalam laporan hak asasi manusia. Ia juga ada dalam berita negara jiran. Penduduk Eritrea yang tiba di negara jiran tidak terus diberi suaka. Orang ramai tinggal di kem berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dokumen diproses dengan perlahan. Anak-anak belajar di kelas yang sesak. Bantuan perubatan pula tidak mencukupi. Kuota penempatan semula amat rendah. Keluarga pula terperangkap dalam penantian. Mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan dan kiriman wang. Namun, pihak berkuasa Eritrea menuntut bayaran 2% dari diaspora. Ramai membayar kerana takut akan ahli keluarga di tanah air. Lingkaran kebergantungan dan kawalan berterusan walaupun selepas melarikan diri dari negara itu. Masa depan Eritrea bergantung pada dua perkara. Pertama, kesediaan pihak berkuasa mengurangkan khidmat negara dan membuka ekonomi. Kedua, keamanan lestari dengan negara jiran. Jika reformasi dan dialog bermula, rakyat akan kembali belajar dan bekerja. Perniagaan kecil juga akan rancak semula. Jika keadaan kekal sama, negara akan terus kehilangan belia. Keluarga pula akan hidup berasingan. Jutaan rakyat Eritrea di luar negara mengikuti berita. Namun mereka takut pulang kerana peraturan keluar negara dan risiko penganiayaan. Jika menarik, langganlah agar tidak terlepas keluaran baharu. Kami ringkas dan padat.